Wow, adakah itu Chupa Chups? Nate hanya ada 1, tetapi Maggie ada 10 Chupa Chups. Hebat, berapa banyak yang Vivian ada? Wah, lihat itu. Ada 100 Chupa Chups di sini. Wah, dan bagaimana kamu akan makan semua Chupa Chups itu? Shirts sebenarnya banyak daripada mereka. Saya boleh mengendalikannya. Tetapi kita mulakan dengan Nate. Dia hanya ada 1 Chupa Chups. Baiklah, mari kita mulakan. Wah, sedapnya. Saya suka. Tunggu, saya mahu lebih. Dan saya ada idea. Mari letakkan Chupa Chups di antara 2 bola seperti ini. Saya buat api. Apa? Tidak. Ia terbakar. Tolong saya. Oh tidak, saya membuatnya lebih teruk. Gadis-gadis, tolong saya. Ini dia. Terima kasih, Vivian. Itu jauh lebih baik. Oh, jangan menakutin kami seperti itu lagi. Tolong. Baiklah, sekarang giliran saya. Mari cuba cara baru yang asli, cara Maggie. Hebat kan? Saya ada jari Chupa Chup dan ia lebih mudah untuk menjilatnya begitu. Sedap. Saya boleh cuba semua perisa. Hey Nate, apa yang awak buat? Berhenti. Ayo, saya tidak benarkan. Jauhkan diri. Baiklah, sementara mereka bergaduh, saya boleh cuba Chupa Chups saya. Ia sangat sedap dan saya ada banyak masa di hadapan. Wah, ia menakjubkan. Baiklah, saya ada idea hebat dengan Chupa Chups. Hei, apa yang kamu buat? Itu langsung tidak kelakar. Itu menyakitkan. Apa? Ups. Apa yang ada di kepala saya? Wah, saya ada kepala Chupa Chups. Hebat. Saya rasa... Sederhana dan besar. Sekarang kita akan tahu siapa dapat apa. Wow, mesin gula-gula getah. Oh, dan awak dapat dalam bungkusan yang begitu menarik. Saya bernasib baik. Apa ini? Nampaknya giliran saya untuk bahagia sekarang. 300. Oh, betapa besarnya. Tuhan Emily, giliran awak. Ya, betul. Giliran saya. Ice, Mia, ada berapa banyaknya gula-gula getah di sini? Wendy, kau kurang bernasib baik. Tetapi jangan risau. Kamu boleh kunyah mereka dahulu. Ya, hebat. Sekurang-kurangnya ada berita baik. Baiklah, mari buka. Oh, saya rasa jari saya tersekat. Oh, tidak. Tolong, saya tak tahu nak buat apa. Biar saya Tarik bantu jari Anda. awak. Cepatlah. Oh, tak jadi. Jari di dalam. Bagaimanapun. Apa hal? Dia buruk. Oh, tidak. Adakah ia benar-benar berdaya? Apa awak fikir saya akan memotong jari awak? Nah, ambillah. Awat. Kita terperangkap lagi. Oh, tidak. Tak mengapa. Saya okey, Sam. Terima kasih. Mari kita cuba. Sangat sedap. Oh, saya nak cuba setiap warna. Dan sudah tentu meniup buih. Oh, menarik. Baiklah, saya harap jari Anda tidak tersangkut lagi. Baiklah, tiba masanya untuk saya mencuba gula-gula getah saya. Dan camat seberang for sauce, shla. Tria review it's internet mamin. Baiklah, Yus. Saya pandai pada shilling untuk dapatkan makanan ringan. Saya selalu bawa dompet saya. Mari kita lihat. Terima kasih, kawan. Aku gitu dengan yang ajukan jari saya. Gula-gula getah hijau itu betul-betul apa yang saya mau cuba. Oh ya. Sangat sedap. Dan lihat bola-bola ini. Baiklah. Berganda. Mari kita teruskan. Apa? Adakah saya benar-benar hanya mempunyai 1 shilling? Zat, payon taruh salah bekas sekali. Oh, saya Terima rasa kasih saya ada banyak. idea. You're a drug last benar you're still kenal lihat. Yang itu. We're clever sila buat shilling daripadanya. Baiklah, mari kita lihat. Mari kita letakkan. Ya, sekarang makan. Tidak, ia tidak berfungsi. Baiklah, mari cuba lagi pada masa lain.
Udah curai saya untuk sedikit Selamat ekstrim tinggal. lagi. Ay, wait, tidak gergaji. Curai saya akan guna tukol. Meow. Sudah. Akhirnya saya dapat merasai betul-betul perisa yang saya mahu. Oh, dan kembungkan banyak belon lagi. Ya, itu memang kebel dari kaedahnya masih berbaring. Sebenarnya Chom hanya perlu memberikan tabung. Tunggu, kenapa tidak boleh pecahkan? Ayo. Tunggu. Ia benar-benar suatu rehat apabila penutup dari bahagian bawah. Sana Neville? Oh, ya. Pergi sebelah itu. Tapi masih kasih mata sebetulnya. Sekarang saya boleh makan gula-gula getah sebanyak yang saya mahu. Dan saya mahu banyak. Mari kita boleh dengar daun berada kuning itu hingga serabut. Mari teruskan. Oh, wah. Ia kelihatan sangat hebat. Oh, saya mempunyai cukup uang untuk mendapatkan semuanya. Sekarang saya squaring Troyes play round against Neo. Biasanya disinikan rumah semuanya sekaligus dan mengembangkan belon gergasi. Oh, lihat itu. Saya sudah bersedia. Mungkin awak tak perlu? Ia terlalu tidak kemas. Dapatkannya. Tidak. Wow, Kate ada 100 keping tembikai, Quentin ada 10 keping tembikai, tetapi Sophie hanya ada 1 keping. Dia nampak sedih. Jadi mari kita mulakan dengan Sophie. Tembikai ini manis tetapi banyak biji. Sangat sedap. Kawan-kawan, saya sudah selesai. Bagaimana dengan senyuman saya? Ia sangat lucu. Sekarang giliran Quentin. Ya, hebat. Saya suka tembikai. Saya ada 10 keping. Would you like for dog, Sophie? You found amazing. When and how boleh makan tembikai tak berhenti. Sebenarnya baik boleh makan dan minum tembikai. Oh, ya, itu sangat sedap. Kamu tahu apa? Saya ada idea. Saya akan buat pizza tembikai. Ia cemerlang. Biar saya satukan kepingan, tambah Oreo di atas. Sekarang kita akan letakkan beberapa nuts dan tuangkan semuanya dengan sirap coklat. Ya, ia sudah kelihatan seperti pizza. Hebat! Begitu terang. Sedapnya, Quentin. Pergi dari sini, perempuan. Ini hanya milik saya. Biar saya cuba. Ya, ini sangat lezat. Idea yang hebat yang saya dapat. Saya suka. Kereta api cucu pergi ke bandar Quentin. Oh, ya. Sedap. Sedap, Bari. Waktu berjus dan manis pada masa yang sama. Baiklah. Buat saya selesai, Kate. Untuk semua sekarang. Hurai. I bersai tim depan. Jump. Olapan. Aku dapat hanya tarik satu keping. Ayo pada sana coba sekarang. Ayo ada 100 keping tembikai. Ay, waris yung lahat. Wait, si Van Sejuzi hada mamay. Sabi ada misyong, saya masih mengantar banyak. Dan tembikai ini tidak berkurang banyak. Baiklah, saya perlu memikirkan sesuatu. Betul, saya akan membuat jus tembikai. Baiklah, mari kita masukkan semua kepingan tembikai ke dalam pengisar. Dan sekarang saya akan campurkan semuanya dengan baik. Oh ya. Baik. Sering sit ayo bet sebuahnya berderas kelas, bisnis ini diteruskan dengan kepingan tembikai yang lain. Hai tahu kawan-kawan, ini idea yang hebat. Saya perlu membuat tembikai segar daripada keseluruhan kepingan. Lagi all semuanya. Ibu yang berbahasa yang lama, tetapi saya agak menyukainya. Ia sangat menyerenakan. Baiklah, lagi persiapa keping yang terakhir dan kelas saya penuh hebat. Sekarang saya hanya perlukan straw untuk membantu saya minum semuanya. Sangat sedap. Ya? Hancur sangat, rasanya saya sangat kenyang. Oh, kawan-kawan, saya rasa saya agak sakit. Semua biji keluar. Wah, hujan biji. Pegang payung. Saya deringan mamai.
Kenapa saya dapat bahagian kecil? Saya dapat bahagian yang biasa. Dan Saya ada yang paling besar. Bubums. Baiklah, awas pelukan dahulu, Sophie. saya Pergi. Stand up. Tahu itu. Mari kita coba. Tuangkan satu bag karamel ke atas lidah. Lihat bagaimana ia bersinar. Saya suka. Cuma saya tak ada banyak yang tinggal. Oh, idea itu. Saya akan tuang baki karamel ke dalam segelas air dan saya akan buat air limau. Hebat! Minuman keras sangat menarik. Saya patut mencubanya. Wah, kelihatan ajaib. Biar saya cuba. Baiklah, sedap. Miley, giliran awak sekarang. Oh, hebat. Mari teruskan dengan saya. Tuangkan karamel di atas lidah. Oh, dan ini adalah penghisap biji. Oh, ya. Betapa menarik. Saya benar-benar suka. Kecuali ia meletup dengan kuat di dalam mulut saya, kawan-kawan saya tak dapat menahannya. Oh, Miley, hentikan. Tidak, tutup mata kamu. Sudah selesai. Semuanya baik-baik saja. Tetapi ada sedikit lagi di atas meja. Satu idea terlintas di fikiran saya. Saya akan buat bentuk hati. Oh, comel. Ia adalah idea yang hebat. Saya ada satu jari dan sentuh karamel ini. Tidak, hati saya akan terbakar. Oh, tidak. Soalan. Kamu bakarnya. Kenapa kamu buat begitu? Hei, Sophie, siapa dalam karamel saya? Jangan sentuh. Saya akan makan semuanya sendiri. Saya perlukan corong. Sekarang masukkan ke dalam mulut saya dan tuangkan karamel. Sudah tentu. Ini dia. Oh ya. Tunggu, apa yang sedang berlaku? Oh tidak! Gadis-gadis, tolong saya. Wah, betapa cantiknya pertunjukan bunga api ini. Ya, memang betul. Quentin, awak memang kelakar. Lihat awak. Sila suka. Mie keju ini sangat kecil. Wah, Ashley bernasib baik di sini. Betul tuh. Dan saya sangat gembira tentangnya. Wah, tak percaya betul nasib saya. Adakah dia akan makan mie? Baiklah, Anda mula. Oh, harumnya. Saya akan makan dengan penyepit dengan betul. Tunggu, apa? Kenapa ia tak keluar? Ayo. Oh, apa ini? Saya makan tanpa penyepit. Ini sedap. Perempuan-perempuan. Saya okey. Ya Allah, Oh, Roxy. Tuhan saya. Ini bukan mimpi. Saya dapat bag mie besar. Bertenang. Dekati pada waktu untuk mulai seperti itu. Strengths and you. Terima kasih. Right. Wah, saya mana sangka ia begitu sedap. Seronok. Sangat sedap. Bagaimana dengan sos tomato? Ya dulu yang saya punya mie punya ras keju yang hiau. Dan saya tak mau merosakkannya dengan sos tomato. Kenapa? Adakah ia sudah tiada? Hei, siapa seterusnya? Sudah tiba masa saya. Hurai! Ayo, gadis-gadis. Saya mau terus berseronok dengan sos tomato. Tidak seperti Ashley, satu perisa keju tidak cukup bagi saya. Saya mahu menambah sebanyak mungkin sos tomato ke dalam mie supaya ia menjadi lebih terang dan lebih hebat. Ini saya dua sereka. Asal mengimpi ini. Jangan ngomong-ngomong. Kenapa gara-gara biasa? Ini ada alat yang boleh menggulung mie dengan sangat cepat. Yang penting adalah sempat masukkannya ke dalam mulut saya. Kemudian tangan kedua akan membantu saya dalam ini. Saya teruja. Oh, nampaknya kaya selesai trik makan sepanjang hidup untuk melanjutkan keseronokan sekarang. Ah, sedapnya. Hey, nampaknya Kenny sudah gila. Itu sudah pasti. Oh, dengan cepat. Apa? Tunggu, saya baru saja bertelah. Ini tak mungkin berakhir dengan begitu cepat. Oh, gadis-gadis. Betapa lucunya kamu semua. Maaf, saya terlalu terbawa-bawa.
Bukankah ini milik awak? Ya, terima kasih. Saya harap awak tak kisah kalau saya habiskan bahagian saya macam itu. Ya, tiada adab. Baiklah, ia adalah Coke. Hebat. Kim hanya ada 1 balang. Ia agak sedih. Tetapi Chloe ada 10 balang. Dia sangat gembira. Mereka masih suka Coke. Tetapi Tina memenangi semuanya. Dia ada 100 lapisan cola. Hebat. Mari kita mulakan dengan Kim. Ayo Kim, teruskan dan cuba. Kamu buat dengan cepat. Kamu tak bernasib baik hari ini. Ada idea macam mana nak buka balang dengan cara lain? Oh ya, saya tahu apa yang saya nak lakukan. Saya akan gunakan pensel. Saya perlu gosok penutup Coke untuk masa yang lama dan kemudian balang itu akan terbuka. Lihat. Tiada magik, hanya Hela TikTok. Haha, ia berkesan. Sekarang kita keluarkan straw dan cuba. Wah, ia sedap. Chloe, giliran kamu sekarang. Betulkah? Saya gembira sahaja. Mari buka 1 tin Coke. Wah, baunya sedap. Hebat. Saya memang sangat dahaga. Saya boleh minum semua 10 balang dalam beberapa saat. Awak tahu tak? Saya tahu apa yang saya akan buat. Satu idea terlintas dalam fikiran saya. Buka baki tin cola. Ya, ini hebat. Begitu sahaja. Super. Ia sudah siap. Dan sekarang, kita letakkan penutup botol pada mereka. Saya boleh minum ke semua 4 tin Coke sekaligus. Wah, itu kuat. Chloe, kamu mengagumkan kami. Tetapi sekarang giliran Tina. Mari cuba. Kamu ada sebanyak 100 tin. Bagaimana kamu akan menguruskannya? Terdapat banyak Coke di sini. Mari mula dengan balang yang paling atas. Kita buka. Hebat. Ia sejuk. Oh, gas sedang keluar. Maaf. Oh, tidak mungkin. Merah tu hampir jatuh. Awas. Berlindung. Oh, merah tu runtuh tepat di atas kami. Betul-betul mimpi ngeri. Ada sesuatu yang tak kena dengan mereka. Oh, mereka bergegar. Mereka akan meletup. Oh, liter Coke sedang mencurah keluar. Mereka berselerak ke arah yang berbeza. Gadis-gadis berhati-hati. Mereka boleh terbang tepat ke arah kamu. Tina terjatuh. Semuanya di bawah pizza sehingga semuanya berakhir. Oh, tidak mungkin. Balang itu terbang tepat ke arah kita. Dan saya ada 100. Okey. Humait saya gemar tak akan saya mula. Hebat. Tak kerana hari pada waktu itu. Baiklah, saya akan makan begini. Lempar ke udara dan tangkap dengan mulut saya. Ayo. Oh, tidak. Saya tidak dapat menangkapnya. Di mana ia? Oh, saya kehilangan satu-satunya gula-gula saya. Oh, di sini ia. Itu mencik. Baiklah, jadi begitu. Ya, saya sedang tengok saya akan makan semua sekaligus macam ini. Gegar, dan bam, saya makan semuanya di udara. Hebat, kan? Saya belajar Hela ini seketika dulu. Sekarang giliran awak, Quentin. Oh, saya sangat gembira kerana saya ada 100 gula-gula. Itu cukup untuk saya. Ya, saya boleh makan segenggam dan Sekali. Hebat. Seseorang... Tetap, saya tahu apa yang saya perlukan. Saya perlukan straw. Sekarang kita letakkan 1 hujung tiup Ke tahap penuh. dan minum gula-gula ini. Ya. Wah, laju sangat. Quentin, awak macam vacuum pembersih. Awak boleh makan gula-gula Skittles dalam beberapa saat. Tak mungkin. Saya tak pernah lihat perkara seperti itu. Perempuan-perempuan itu terkejut juga. Mereka tak ada kata-kata. Baiklah. Tahun-tahun latihan ini. Tunggu. Ada apa yang salah? Bunga Adakah saya ada api. gula-gula? Okey, saya rasa saya baik-baik saja.